Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam pendidikan bermutu, insan terdidik, negara sejahtera. Welcome, ahlan wa sahlan dan selamat datang ke podcast TV RZ at PBIKL. Ruang santai yang menghimpunkan cerita, ilmu dan inspirasi daripada dunia buku. Saya Fasihah merupakan hos anda untuk podcast kali ini. Pada hari ini, kita akan menyelami khazanah sastra Melayu bersama seorang penulis yang mengangkat keindahan hikayat Melayu kepada masyarakat masa kini. Jadi, marilah kita ikuti perbualan menarik bersama tetamu istimewa kita. Oleh itu, saya bersama dengan Puan Zalina binti Abdul Aziz dengan nama penanya Ninot Aziz, iaitu seorang penulis dan ahli puisi Malaysia. Beliau merupakan seorang tokoh perjuangan hikayat dan tarian tradisional Melayu, malah juga pengasas rumah penerbitan hikayat Fandom. Baiklah Puan, apa khabar Puan? Khabar baik, begitu baik pengenalan Fazia. Sangat bagus. Baik, terima kasih Puan. Jadi boleh saya teruskan dengan soalan Puan? Boleh. Baiklah, jadi Puan, pada masa kini Gen Z ni kebanyakannya tidak meminati bidang sastra. Contohnya macam hikayat, antologi dan juga puisi. Mereka lebih meminati genre novel macam seperti genre yang romantik, komedi dan juga seram. Jadi pada pandangan Puan, bagaimanakah cara untuk menarik perhatian anak muda untuk membaca karya-karya sastra ini? Okey, terima kasih. Baik. Satu soalan yang sangat baik. Sebenarnya kita mesti mengetahui bahawa sastra itu satu dunia yang sangat besar. Betul. Jadi apabila kita menulis tentang sastra ataupun hikayat, seni, sastra dan sejarah, kita mesti merangkumi dunia yang lebih besar dan bekerjasama untuk memberi satu kelainan. Contohnya macam saya menulis, nombor satu, saya ada banyak kolaborasi internasional, kolaborasi antarabangsa dan membawa penulis-penulis daripada Timur dan Barat untuk bersama menghasilkan antologi. Jadi mereka dapat melihat satu yang berlainan. Itu pertama. Kedua, saya menggunakan ilustrasi, ya. Sebab dalam dunia kita susah untuk membayangkan cerita-cerita yang kita persembahkan. Jadi bila kita menggunakan ilustrasi, dia amat menarik minat anak-anak muda dan ini menjadi tarikan utama saya rasa untuk buku-buku kami di Hikayat Fandom. Dan tambahan pula ilustrasi ini kita juga adakan dalam bentuk animasi, dalam bentuk pameran dan sebagainya. So kita lihat itu tarikan kedua. Tarikan ketiga, penceritaan kita mestilah berlatar belakangkan keadaan semasa. Betul. Jadi cerita kita walaupun mendapat ilham daripada hikayat, tetapi ia sangat contemporary. Dia novel kami termasuk dalam dunia yang ada sekarang dan cabaran dunia sekarang. So saya rasa itu dapat menarik perhatian anak muda dan kita lihat ramai pembaca Hikayat Fandom yang menghubungi kami tentang ini. Baik, betul Puan. Saya setuju dengan pendapat Puan tentang ilustrasi sebab bagi pendapat saya juga sebenarnya ilustrasi yang menarik, warna yang menarik tu menarik perhatian saya. Saya pun suka juga sebenarnya sebagai Gen Z, saya pun suka juga nak tengok baca buku-buku cerita, betul, buku hikayat Melayu terutamanya seperti itu. Baiklah, seterusnya, apakah perkara yang masih membuatkan Puan teruja untuk menulis sehingga ke hari ini? Saya beri satu contoh. Okay, Pak. Semalam di reruai kami, reruai 124 Bilik Mawar, seorang ibu telah datang. Puan Arisa namanya, dan dia setelah dia melihat buku-buku kami, terutamanya Penlipu Lara dan juga Ensiklopedia Mini berilustrasi ini, dia mengalir air mata. Lepas tu saya tanya dia kenapa. Dia kata sebab dia rasa anak-anak dia dan anak muda sekarang kurang mengetahui tentang hikayat. Jadi dia macam berterima kasih kerana kita di Hikayat Fandom mengutamakan cerita-cerita ini. Jadi saya sangat
berinteraksi dengan pembaca one to one. Jadi bila kita mendapat feedback begitu yang sangat ikhlas dan sangat rapat dengan jiwa kita, so itu membuatkan saya lebih untuk menulis. Cabaran menulis ni banyak sebenarnya, sebab buku-buku kami memang buku hardcover, banyak ilustrasi, banyak promosi dan sebagainya, dan kami memperjuangkan tradisi, seni tradisi seperti tarian Mak Yong, Mek Mulung dan sebagainya. Jadi kos kami agak tinggi ya, tetapi feedback begitu daripada pembaca membuatkan kita lebih teruja untuk menulis buku. Itu satu daripada ibu bapa. Daripada anak-anak sendiri, mereka memang ramai yang teenagers yang datang berjumpa dengan saya, especially untuk di PBAKL dan SIBF contohnya. Mereka datang untuk mendapatkan buah fikiran dan juga pendapat bagaimana untuk menjadi penulis. Jadi bila saya memikirkan apa yang saya katakan akan memberi impak pada anak muda sekarang, itu juga memberi semangat untuk terus menulis. Betul. Jadi sebenarnya hubungan yang macam rapat, dia dapat membantu puan sendiri untuk terus meneruskan menulis hikayat Melayu sehingga ke hari sebab ini. Mereka datang setiap PBAKL, mereka akan datang semula. Betul. Berjumpa kita. Jadi kita satu hubungan ataupun satu relationship yang berterusan. Betul. Itu memberi semangat yang tinggi. Baiklah. Tidak terasa lah puan, kita dah sampai ke penghujung podcast kita pada hari ini. Baiklah, terima kasih kepada Puan Zalina atas perkongsian yang begitu bermakna tentang hikayat Melayu dan warisan sastera bangsa. Semoga perbualan ini membuka ruang kepada kita semua untuk lebih menghargai serta mendekati karya-karya klasik Melayu. Saya Fasiha, hos anda untuk episod kali ini, mengucapkan terima kasih kerana terus bersama kami. Jangan malu membaca puisi kerana daripada kata-kata yang indah lahir pemikiran yang matang. Teruskan membaca, teruskan meneroka ilmu dan sehingga kita bertemu lagi dalam episod yang akan datang. Dan jangan lupa datang ke PBAKL 2026 bertempat di PWTC Kuala Lumpur. Jangan lepaskan peluang. Jumpa lagi. Bye-bye.